Hai semua, nama saya Cikgu Shirley. Dalam video hari ini, Cikgu akan membincangkan kertas peperiksaan percubaan SPM 2025 bagi BM Kertas 2 Johor Bahru. Okey, jadi untuk soalan ketiga iaitu penyuntingan. Yang soalan ini adalah berkenaan dengan kesalahan bahasa. Okey, boleh jadi kesalahan istilah ataupun ejaan ataupun kesalahan kata ganda, kesalahan tanda sempang, kesalahan tanda baca, contohnya huruf besar, huruf kecil, ya. Kata majmuk sama ada perlu dirapatkan ataupun dijarakkan. Semua ni ialah penyuntingan. Okey. Jadi kita perlu kenal pasti, senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, jadi mari kita baca bahan satu dulu. Okey, jadi bagaimana kita boleh tahu ada berapa kesalahan bahasa yang terdapat dalam bahan satu? Kita lihat jumlah markah dalam kurungan di bawah. 6 markah maksudnya ada 6 kesalahan. Okey, jadi mari kita baca petikan dulu. Okey, sains sukan berperanan dalam mempercepatkan pemulihan. Jadi di sini, kalau kata dasar ialah cepat. Kata dasar cepat. Okey. Dan kata dasar ini ialah kata adjektif. Jadi tak boleh ada imbuhan akhiran kan. Jadi perkataan sepatutnya ialah mempercepat. Okey, mempercepat pemulihan selepas kecederaan melalui pendekatan moden seperti fisioterapi. Jadi fisioterapi ni satu perkataan yang sepatutnya dirapatkan. Okey? Dirapatkan ya, dirapatkan. Ya? Dan krioterapi serta membantu merancang diet yang sesuai bagi memastikan atlet mendapat nutrisi yang mencukupi untuk bermain pada keesokan hari. Jadi perkataan keesokan hari ini sudah salah. Okey, salah dari segi imbuhan akhiran, sepatutnya keesokan. Jadi ada double K ya, satu K kita potong. Okey? Okey, jadi kita sudah dapat 3 dah, kita perlu cari 3 lagi. Okey, contingent sukan, jadi contingent ni dah salah eja dah. Okey, jadi contingent ni sepatutnya Kontinjen. Okey, JEN. Jadi contingent sukan ni ialah sekelompok atau sekumpulan orang yang mewakili sesebuah negara ataupun institusi ataupun organisasi. Okey? Perlu cakna terhadap perkembangan terbaru. Okey, jadi di sini terbaru ni dah salah dah. Ya, sepatutnya terbaharu. Okey, terbaharu ya. Terbaharu. Okey, latest. Sains sukan seperti aplikasi teknologi sukan untuk memastikan prestasi pasukan yang konsisten. Okey, pada masa kini. Jadi di sini kini ni sepatutnya ini. Okey, pada masa ini ya, ataupun kalau tak nak guna pada masa kini, pada masa ini kamu boleh guna kini. Okey, kini untuk tukar 3 perkataan pada masa kini tukar kepada kini. Okey, ataupun kalau nak guna pada masa ini boleh digunakan. Okey, jadi di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita sudah dapat 6 kesalahan dan kita perlu betulkan. Okey, jadi sekarang mari kita betulkan. Okey, kita tulis yang salah dulu ya. Mempercepatkan. Okey, mempercepatkan ya. Jadi sepatutnya mempercepat. Okey, mempercepat ya. Kemudian yang kedua, fisioterapi. Fisioterapi. Jadi ini sepatutnya dirapatkan. Okey, menjadi satu perkataan ya. Fisioterapi. Okey. Kemudian yang ketiga, keesokan. Keesokan. Okey, keesokan. Jadi sepatutnya satu K saja ya. Keesokan. Okey, tomorrow. Keesokan hari. Okey, kemudian terbaru. Okey, terbaru. Contingent dulu. Okay, kita perlu ikut urutan. Contingent. Jadi ini salah. Sepatutnya contingent. G tukar kepada J. Contingent. Okey. Kemudian terbaru. Okey, terbaru. Sepatutnya terbaharu. Okey? Terbaharu. Ya. Kemudian akhir sekali, kini kita tukar kepada ini. Ini.
Okey, ini ya. Okey, itu saja 6 markah untuk ni. Okey. Jadi sebenarnya dalam petikan ini ada 2 lagi jawapan yang salah. Okey, bagi tahu cikgu dalam komen di bawah kalau kamu dapat kenal pasti kesalahan bahasa tersebut dan juga pembetulannya. Okey, mari kita lihat bahan 2. Jadi di sini macam satu poster ya. Sukan menyatu padukan rakyat. Jadi kita sudah dapat satu kesalahan di sini. Okey, menyatu padukan rakyat. Jadi berapa kesalahan yang perlu kita cari? Kita lihat markah di bawah. 5 markah maksudnya 5 kesalahan bahasa dan pembetulannya. Okey. Jadi menyatu padukan di sini sepatutnya dirapatkan. Okey, dirapatkan ya. Okey, mari kita cari kesalahan yang kedua. Okey, Karnival Sukan Negeri Johor. Okey, ayuh tonton Karnival Sukan Negeri Johor. Ditempatkan macam salah kan? Sepatutnya bertempat di. Okey? Bertempat di, ya. Bertempat. Okey, bertempat di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri Johor Bahru. Okey? Kemudian di sebelah kanan pula, semua menjemput hadir. Ini dah salah kan? Semua dijemput hadir. Okey, semua dijemput hadir. Dijemput hadir. Okey, dijemput hadir. Okey, cikgu tulis lagi sekali. Dijemput. Ya, dijemput hadir. Okey, ada lagi tak? Jadi di sini sudah ada 3. Okey, kita perlu cari 2 lagi. Okey, berbagai acara dipertandingkan. Jadi di sini sudah salah. Okey, jadi sepatutnya berbagai-bagai ataupun pelbagai acara. Ya, pelbagai. Okey, jadi pelbagai acara dipertandingkan. Okey, ada bola sepak, bola tampar, bola jaring. Bowling ni sudah salah. Okey, sepatutnya bowling. Tak ada W B-O-L-I-N-G. Bowling. Okey? Okey, jadi sudah dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey? Jadi kita betulkan. Okey, untuk kesalahan, kita tulis kesalahan dulu. Okey, menyatu padukan. Jadi sepatutnya dirapatkan kan? Okey, jadi kita rapatkan menjadi satu perkataan. Menyatu padukan. Okey? Kemudian yang kedua ialah apa? Ditempatkan. 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 Okey, sepatutnya bertempat. Okey, bertempat di mana? Okey, bertempat di stadium. Okey. Kemudian ketiga ialah menjemput. Okey, menjemput. 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 Okey. Jadi sepatutnya dijemput. Dijemput. Okey, yang keempat ialah berbagai. Berbagai. Berbagai ni dah salah. Sama ada berbagai-bagai ataupun pelbagai. Okey? Pelbagai. Ya. Kemudian yang kelima. Okey, kesalahan kelima ialah bowling. Bowling ni salah. Okey, bowling. Okey, B-O-W. Jadi untuk bowling bahasa Melayu tak ada W tau. Tak ada W. Okey. Jadi jawapan ejaan yang betul ialah B-O-L-I-N-G. Bowling. Okey. Okey, jadi kita sudah dapat 5 kesalahan dan 5 pembetulan. Dapatlah 5 markah. Okey. Sebenarnya dalam poster ini ada satu lagi kesalahan. Jadi kalau kamu dapat kenal pasti, bolehlah komen di bawah ya. Okey.